Kami sampai susah, UUM nak bayar dengan apa? Bukan nak suruh UUM bayar, kerajaan pusat dah bayar. Nak bayar 1.7 juta kat kerajaan negeri tak ada duit tuan-tuan. Rosmah pergi tidur satu bilik 10 juta semalam. Ada apa? Kita tahu nak orang buat stesen. Baru ditulis dalam parlimen nak renovate rumah Perdana Menteri. Harga dia 67 juta. Renovate. Zaman Pak Lah dulu, renovate rumah Pak Lah daripada Mahathir dulu 6 juta. Orang tanya, kita rasa banyak lah, renovate saja 6 juta. Takkan Pak Lah, pasal apa naik banyak? Baik zaman. Rumah baru buat, Tun Mahathir duduk dengan Siti Hasmah, rosak zaman. Baik zaman 6 juta. Tak tahu nak bayar jabat lagu mana dengan 6 juta ni. Kan? Kalau jadi kita ni duk cari hak tinggung kan. Contoh pergi Kuala Lumpur, pergi rumah anak kan, nak cari jabat tinggung, mampu je nak cari. Tak berak, tak apa seminggu. Orang kapal tanya, balik dah tu, kata nak pergi seminggu. Berak pun tak boleh dulu lah. Duk berak tinggung. Dah, tak cerita. Berjaman 6 juta. Main zaman negeri ni tak banyak mana? 67 juta. Rumah Mahathir baru tu. Tak ada duit pula. Nak suruh bayar UUM punya cukai tanah 1.7 juta. Tak ada pula dah. Kita pun pening tak. Banyak lagi cukup tak ada tu lah. Kita kena cerita dia tentu ada ni, kita kena selamatkan negara kita. Kena selamatkan negara kita. Kita kena buktikan di negeri kita, kita boleh buat elok sikit daripada mereka. Mereka masih ada 53 tahun, kita baru 3 tahun. Kita boleh tunjuk kita lebih baik. Dari segi pengurusan, kita boleh tunjuk kita lebih baik. Sebagai bukti bahawa kita boleh merintah Putrajaya. Kalau biar mereka renovate rumah 67 juta, Rosmah pergi tidur 10,000 semalam. Dia bertanya apa tu, dia tidur macam mana? Bilik tu mana? Bilik dalam dasar laut tu. Hotel tu, dia peropah ke bawah ni, maknanya tidur tu, kalau selak apa nama terai, nampak ikan. Jumpa kita bawah tu. Jom, bila tengok-tengok Rosmah, bosan juta. Oh, tak ada shock. Tak ada tuan-tuan. Mudah-mudahan ada manfaat yang dapat dikongsi bersama. Mudah-mudahan kita lebih bersemangat, lebih bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik datang daripada Allah. Kita sabar saya perlu kemaafan. Mudah-mudahan pertemuan kita pada malam ini diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Qul qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir. Allah.